Belum pun reda hangatnya misi Global Sumut Flotilla GSF. Terbaru 8 kapal yang membawa 9 delegasi Malaysia dipintas rejim Zionis di perairan antarabangsa pada pagi Rabu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengecam keras tindakan tentera Zionis Israel yang menyekat serta menahan kapal misi kemanusiaan berkenaan di perairan antarabangsa. Kapal itu membawa aktivis dan sukarelawan dari pelbagai negara termasuk Malaysia sebelum dihalang sekitar jam 10.50 pagi waktu Malaysia. Menurut Anwar, tindakan menahan kapal bantuan itu jelas melanggar undang-undang antarabangsa dan tidak berperi kemanusiaan. Beliau menuntut agar kesemua rakyat Malaysia yang ditahan dibebaskan segera dan diberi perlindungan sewajarnya sepanjang tempoh tahanan. 9 rakyat Malaysia dilaporkan ditangkap tentera Israel ketika dalam misi bantuan di Laut Mediterranean. Kesemua mereka menyertai gelombang ketiga misi kemanusiaan FFC dan TMTG yang berlepas dari Itali pada akhir September lalu. Misi ini disertai lebih 150 peserta dari 25 negara dengan tujuan menyalurkan bantuan makanan dan ubat-ubatan selain mendesak pembukaan koridor kemanusiaan ke Gaza. Ketua Pegawai Eksekutif Humanitarian Care Malaysia MyCare Kamaruzaman Syahrul Anwar berkata, kesemua kapal yang ditahan dipercayai sedang ditunda menuju ke pelabuhan Ashdod, Israel dan dijangka tiba pada pagi Khamis waktu Malaysia.